Masuk untuk baca komen korang part 14. Hai. Hai. Abang Izri, tahun ni saya raya kat mana tu? Aku nak beli kuda dan aku dah sabar. Lepas tu aku suka kuda. Aku selalu naik kuda. Lepas tu kuda tu cantik masa jadi kawan aku. Astaghfirullah. Panjang ni komen ni. Nanti aku nak raya dekat Sarawak sebab saya kan orang Sarawak. Aku nak cakap apa Aku nak beli rumah Izri dengan duit raya aku. Kau kan dah ada rumah. Buat apa nak rumah aku pula? Kenapa aku tak ada? Sebab boleh, dik. Aku mengejek adik-adik aku sebab tahun ni dia dapat RM15. Kesian. Lah, kau punya duit raya tu besar sangat ke nilai dia? Izri, aku ni pro player ML tau. Jangan main-main. Oh, siapa? Siapa kisah? Raya tahun ni aku nak balik kampung kat Bumi. Nasib baik aku tak bawa bola tau. Kalau tak, sakit kepala kau kena sepak dengan bola. Aku boleh terbang. Yelah tu. Izri, aku nak duit raya. By the way, aku handsome. Yelah, nanti aku pagi sampul raya. Izri, saya suka berak kat seluar. Pengotor. Kenapa tak baca? Dah 3 kali. Macam mana aku nak baca? 1000 komen siap aku dapat. Nak duit raya, RM100 lah tapi. Amboi, meminta. Tadi aku nak bagi RM1 kak. Saya ada berita gembira. Best kan? Bestnya. Aku siap nak datang rumah kau untuk sepak kau. Izri, aku nak tanya. Aku nak cerita. Dah habis. Tak habis lagi. Ending dia kau akan accident basikal. Bang, saya dah 4 kali tak baca. Tolonglah baca. 1+1 SpongeBob. Bila masa SpongeBob ni jadi nombor? Bang, aku rasa pelik lah. Kenapa? Pelik kan? Oh, kau rasa pelik sebab aku datang rumah kau bawa kayu baseball Bang, saya nak cerita. Seram kan? Uish, seram lah. Ini siapa menggigil ni? Aku tak raya sebab puasa penuh. First time komen. Kau puasa penuh tapi kau tak raya? Macam mana tu? Okey, untuk part 15, aku nak tanya korang. Korang berani tak tengok cerita brutal? Okey, itu saja. Assalamualaikum komen.